Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Maju Jaya yang abadinakan. Saya Nora Aisyah Rena, berasal dari Kampung Serusup, Tuaran. Saya merupakan pelajar tahun akhir di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Kenapa saya memasuki ataupun berminat untuk menjadi mahasiswa undang-undang adalah kerana sewaktu di bangku sekolah saya merupakan pelajar yang aktif dalam bidang pengucapan awam. Saya terlibat dalam syarahan, berdebat, forum remaja dan melalui penglibatan tersebutlah saya berminat untuk meneruskan dalam bidang undang-undang yang berkait rapat dengan bidang pengucapan. Dan selain itu juga saya dapati yang macam dalam keluarga saya belum ada lagi peguam. Jadi yang macam selalunya kita dengar cikgu, kita dengar penjawat awam yang lain. Jadi saya tampil macam okey, saya mau buat pembaruan dalam keluarga. Saya ingin menjadi peguam lah. Jadi mungkin lepas saya habis belajar ni, insya-Allah saya akan jadi peguam pertama dalam keluarga. Kenapa saya pilih FUU UKM? Sebab FUU UKM ni selain daripada dia merupakan universiti antara universiti yang terbaik di Malaysia dan sekarang pun FUU UKM merupakan fakulti undang-undang nombor 1 di Malaysia. Saya juga tertarik dengan silibus ataupun cara pengajaran di UKM yang menekankan penggunaan dua bahasa. Sebab dekat Malaysia ni kan kita merupakan bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Jadi UKM ni adalah satu universiti yang menekankan penggunaan bahasa Melayu tetapi tidak juga melupakan penggunaan bahasa Inggeris. Jadi kedua-dua bahasa tersebut adalah selari. Kopi Sanangan, Yoku Imila Kemila binti Robert, Iman Tat Ikeningau Sabah. Jadi, untuk adik-adik saya di situ, di luar sana, terutamanya untuk orang-orang Keningau, marilah kita masuk di Fakulti Undang-Undang, yaitu terutamanya di UKM ini, di mana dia merupakan satu cabaran ataupun merupakan satu pengalaman yang sangat baik. Jadi, marilah masuk, tidak rugi dan sangat seronok bagi saya di sini. Dan juga, untuk kamu di luar sana, jika ingin melanjutkan lagi pelajaran, silalah beri satu komitmen yang penuh dan janganlah buang masa kamu dan silalah banggakanlah kamu punya adik keluarga dan juga harumkanlah nama keluarga juga. Thank you. Okey, nama saya Ira Arbila. Saya berasal daripada daerah Keningau Sabah. Saya merupakan pelajar undang-undang yang sekarang ni dekat semester 2, tahun 2. Dan kenapa saya pilih UKM sebagai saya punya pilihan utama untuk sambung undang-undang adalah sebab saya memang dari dulu memang minat untuk menyambung pengajian di universiti ini. Pada adik-adik yang khususnya yang berada dekat Sabah sekarang yang baru saja habis pra-universiti, marilah kita sama-sama isi untuk menyambung pengajian undang-undang dekat Universiti Kebangsaan Malaysia sebab saya garanti anda tidak akan menyesal dengan pilihan anda. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Umar Haras, berasal daripada Tau, Sabah. Sekarang tinggal belajar undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, antara perkara yang mendorong saya untuk memilih Universiti Kebangsaan Malaysia ni, pertama sekali tentulah ibu bapa saya lah. Mereka pun berada dalam bidang undang-undang juga selama 20 tahun lebih. Jadi, saya pun terinspirasi lah untuk mengambil bidang undang-undang. Dan kenapa saya memilih UKM? I mean, it's the best university. So that's why saya memilih UKM. Secara umumnya di UKM seronok lah sebenarnya. Sebab satu sekitaran environment yang bagus, kawan-kawan, juga universiti yang bagus mestinya. Jadi seronok lah belajar di UKM. Sebenarnya antara satu sebab kenapa saya mau belajar undang-undang adalah berdasarkan pemerhatian saya, tenaga kerja kita di Sabah sebenarnya agak kurang. Jadi kita sebagai anak-anak Sabah ni, bila kita dapat peluang untuk sambung pelajaran kita di luar dan kita berjaya, why not? Kita come back. Datang semula ke Sabah, menyumbang balik tenaga. Sebab sesungguhnya kita kekurangan tenaga kerja lah. Jadi saya akan kembali ke Sabah. Hai, kami Clariza Chinese anak Kosmas dari Sarawak. Kami berasal dari Serian dan kini kami berada tahun 3 di Fakulti Undang-Undang. UKM ini unik saya boleh katakan sebab mana-mana universiti saya percaya mereka menggunakan bahasa Inggeris untuk mengajar bidang undang-undang ini. Tidak kisah undang-undang syarikat ataupun constitutional law, dan mereka akan mengajar dalam bahasa Inggeris.
Jadi di UKM ini yang menariknya kami menggunakan mematabatkan bahasa Melayu. Itu jadi di pengajaran ada lecturer akan menggunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Masa awal-awal sampai tu yang pertama, mereka akan keluarkan form. Jadi mana-mana anak Sabah dan Sarawak, jangan risau. Kalau kamu tiada transportation mau pergi ke sini, UKM akan sediakan. Jadi jangan risau, memang fakulti akan sediakan. Kemudiannya, masa orientasi, minggu orientasi, kamu akan dibahagi kepada grup. Dan di mana di sini kamu akan dibagikan mengikut mentor. Mentor tu adalah lecturer-lecturer lah. Jadi lecturer-lecturer ni yang akan menjaga kamu. Jadi apa-apa masalah kah, kamu mau minta tolong kah, tidak pasti kah, kamu boleh saja kontak lecturer ini. Okay. Kepada adik-adik yang berminat untuk belajar di UKM ni, marilah masuk saja kepada UKM ni. UKM ni banyak, dia promote benda yang menarik. Salah satunya, of course, dekat Bangi kan, dia dekat dengan KLIA ataupun adik-adik boleh jalan-jalan dekat sekitar Bangi ni. And then dia banyak fasiliti lah, adik-adik jangan risau lah kan, macam dari Sabah Sarawak, risau, rumah sewa tak ada ke apa ke. Don't worry, memang dekat ada semua kat sini. Assalamualaikum dan salam Sabah Negeri di Bawah Bayu. Saya Muhammad Nazim bin Zamaldin dan saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah dan saya merupakan pelajar tahun 3 Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia adalah satu-satunya universiti di Malaysia yang masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam pengajaran. Maka Universiti Kebangsaan Malaysia adalah pilihan saya. Dan mengapa undang-undang? Kerana di Sabah masih memerlukan peguam-peguam, khususnya peguam-peguam syariah kerana masih mempunyai kekurangan dalam bidang syariah, khususnya dari segi undang-undang di Sabah. Kepada anak-anak Sabah yang ingin menceburi bidang undang-undang, tahniah kerana memilih bidang yang cukup mencabar namun penting bagi memastikan keadilan khususnya dalam kalangan masyarakat di negeri Sabah. Jika anda ingin memilih Universiti Kebangsaan Malaysia, teruskanlah kerana UKM bukan saja satu institusi yang cemerlang dari segi akademik, malah kaya dengan warisan ilmu dan semangat perjuangannya. Jom masuk Fakulti Undang-Undang UKM!